Alhamdulillah, hari ini kita akan menyaksikan satu program yang telah dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Program hari ini adalah program Jom Balik Raya. Jadi tujuan program ini adalah untuk menyampaikan sumbangan bagi program Rahmah Madani Ramadan Mawib Jom Balik Raya bersama mahasiswa di 8 buah universiti yang berada di wilayah Persekutuan. Sumbangan ini merangkumi bantuan tiket bas, kalau balik Sabah Sarawak, bantuan tiket kapal terbang, dan juga wang saku panjang perjalanan kepada siswa di 8 buah universiti seperti yang disebutkan. Universiti Politek Malaysia UPTM Mawib memberikan sumbangan kepada 2,194 pelajar. Alhamdulillah, dengan sumbangan berjumlah lebih RM547,000. Untuk Uni Antarabangsa Mawib, Uni Mawib, seramai 835 pelajar yang menerima sumbangan ini dengan jumlah sumbangan RM320,100. Kemudian UTM Kuala Lumpur. UTM Kuala Lumpur, sebab Mawib ni wilayah persekutuan, jadi kita fokus kepada wilayah persekutuan. Seramai 585 orang dengan jumlah sumbangan sebanyak RM185,900. Alhamdulillah. Kolej Profesional Mawib seramai 306 orang sebanyak RM90,200. UPNM seramai 400 orang dengan jumlah sumbangan sebanyak RM88,000. UKMKM seramai 615 orang dengan jumlah RM218,900. Oh, banyak tu UKM. Kolej Islam Antarabangsa seramai 168 orang dengan jumlah RM44,000. Dan tuan rumah Universiti Malaya seramai 1,547 pelajar dengan jumlah sumbangan sebanyak RM504,900. Jadi anak-anak semua, keseluruhan untuk Jom Balik Raya tahun ini adalah sebanyak 1,999 juta ringgit Malaysia pada tahun ini. Begitulah sebab sedikit yang kita boleh kongsikan rezeki, yang kita boleh kongsikan dengan anak-anak semua. Jadi gunakanlah sebaiknya. Apabila kita pulang ke kampung, kita bermaaf-maafan, kita tolong ibu dan ayah, kita tolong jiran-jiran, pergi ke masjid, pergi ke surau, kita hidup dalam komuniti, kita dedikasikan masa kita untuk masyarakat supaya kita dapat bangunkan masyarakat menjadi masyarakat yang berilmu, masyarakat yang mempunyai jati diri untuk mendepani cabaran yang lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Amin bin Muhammad Faisal dari Universiti Malaya. Saya rasa gembira sebab dapat balik kampung dan jumpa dengan mak ayah, saudara mara semua. Kampung saya dekat Penang. Masa perjalanan tu ambil masa dalam 4 jam juga. Program ni bagi manfaat jugalah untuk student, terutamanya student yang jauh-jauh, dan dapat sikit banyak bantu student yang mana mungkin kurang kemampuan nak balik raya, dapat balik raya berjumpa dengan mak ayah diorang. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Mawib dan kepada pembayar zakat kerana atas jasa baik semua mahasiswa Universiti Malaya dapat balik kampung dan beraya bersama dengan keluarga mereka. Nama saya Nuruddin, saya daripada Universiti Malaya. Saya tinggal dekat Kuching, jadi dekat Sarawak lah. Jadi tempoh daripada sini ke KLIA ambil agak dalam masa sejam lebih lah. Tapi flight dia sendiri ambil masa dalam 1 jam 45 minit. Dia bergantung pada saya punya current kewangan. Kalau saya punya bank account tu memang kosong, macam dompet dah boleh terbang dah. Jadi saya ada cabaran sangat tinggi. Lagipun tiket waktu masa raya ni dia punya harga melambung tinggi. Sejujurnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mawib kerana sudi membantu kami. Kepada pembayar zakat juga saya ucapkan terima kasih juga. Dan selamat Hari Raya.